saya ni pengidap kecil manis. Kaki saya selalu bengkak. Dia bawa kereta, deritanya sakit kan. Kalau keadaan kaki membengkak tu, pergi pukul 4 pagi hospital masuk kecemasan, doktor tahawak. Doktor cakap sarah kan, punca kecil manis. Integra tu yang perasa minggu tu kan. Pagi saya minum yang ni, Doktor Yaakob cakap bangun pagi jangan gosok gigi, dia kata. Terus minum ni 2 cup. Saya minumlah 2 cup. 3 hari turut minum pagi kan. 2 cup sebelum gosok gigi. Lepas tu okey, boleh lah bawa kereta apa semua kan. Boleh datang jumpa Doktor Yaakob sini masa program tadi kan, bagus kan. Boleh naik tangga. Sebelum ni memang tak boleh naik tangga. Lepas tu bila minum air ni dah boleh laju dah berjalan. Kalau tidak, ya Allah, pakai tungkat. Memang baguslah air ni. Minum 1 botol pun dah okey. Lepas tu luka kat tapak kaki kan. Dah surut dah dekat tumit ni.